Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengingatkan umat Islam supaya mendalami pengertian korban dan mahu ia dilakukan sepanjang masa. Tanpa ada pengorbanan tidak akan membawa kita kepada kejayaan. Sebab untuk mencapai kejayaan, kita mesti menempuh segala dugaan, segala cubaan, segala ujian, segala cabaran dan rintangan. Tidak ada pilih bulu dalam hal ini. Pada sidang media yang sama, Datuk Seri Syamuddin sekali lagi menegaskan yuran tambahan yang dikenakan pihak sekolah terhadap pelajar tidak diwajibkan. Saya rasa pasal kita pun negara yang maju, negara yang kaya, apa salahnya yuran-yuran ini semua dimansuhkan, minta kerajaan bagi bantuan sepenuhnya. Kalau boleh saya nak pihak sekolah tu be more clear lah, dia spesifikkan okey yuran tambahan tu apa yuran yang dia masukkan. Ada pula ni satu perhimpunan haram bersih. Pemuda-pemuda akan turun berdepan dengan mereka. Mereka mencabar. Tangkap mereka yang menganjurkan perhimpunan ini. Saya pantang dicabar. Otak bodoh jadi baca ke? Mau gila-gila. Malaysia ini negara Islam. You tak suka? Malaysia's information minister Zainuddin Maidin. That's it. What is your mind? You think that we are Pakistan, we are Burma, we are Myanmar? Because we have the election in Malaysia. Bahawasanya kalau mau menjemput saya sebagai seorang individu, sama saya, dan bukan sebagai sastrawan negara. Saya adalah mantan sastrawan negara sekarang.
Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Chua Soy Lek hari ini mengaku bahawa beliaulah lelaki dalam rakaman video lucah yang mempamerkan aksi panas dengan seorang wanita. That I am the man in the thing. Saudara yang saya hormati sekalian, rakyat Malaysia, pemuda Malaysia, pahlawan Malaysia yang menentang kezaliman Malaysia. Ini isu hak asasi manusia yang telah dicerobohi oleh Amerika dan Israel. I will not leave until I hand this memorandum to the representative of the United States. Come out now. Be a man. This is democracy, Malaysian style. Riot police surrounded the protesters and moved in with water cannons, dumping their chemical load. The police have just sprayed chemicals on the entire crowd. This was, until a few moments ago, an entirely peaceful protest, but they've just come along and sprayed chemicals into the faces of hundreds and hundreds of protesters. Do you think the people are afraid of the authorities? They are not afraid. That I can assure you. And you are helping this. You, Al Jazeera, also is helping this process. This process who are not impatient, who don't believe in democracy. Okay. Right? Many thanks for joining us. You Al Jazeera. This is your Al Jazeera attitude.